Murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang faktor perluasan kuasa Jepun di Asia Pasifik. Murid-murid, sila lihat soalan yang dipaparkan. Nyatakan faktor perluasan kuasa Jepun berdasarkan huraian berikut. Pada akhir abad ke-19, Jepun muncul sebagai kuasa industri. Tetapi mereka menghadapi kekurangan sumber bahan mentah. Oleh itu, Jepun perlu meluaskan wilayah untuk mendapatkan bahan mentah dan pasaran bagi hasil perindustrian mereka. Faktor yang berkaitan dengan huraian ini ialah keperluan perindustrian. Seterusnya, Jepun ingin menyingkirkan kuasa imperialis Barat di Asia. Jepun melawungkan idea Asia untuk orang Asia dengan menekankan perkongsian kuasa dan kekayaan yang lebih adil dalam kalangan negara Asia. Huraian ini berkaitan dengan Orde Baharu Asia. Pada tahun 1932, golongan tentera menguasai politik Jepun. Mereka percaya masalah ekonomi Jepun dapat diselesaikan melalui penaklukan kawasan yang kaya dengan bahan mentah dan boleh menjadi pasaran. Huraian ini berkaitan dengan pengaruh golongan tentera. Jadi, 3 faktor perluasan kuasa Jepun ialah keperluan perindustrian, Orde Baharu Asia dan pengaruh golongan tentera. Faktor-faktor inilah yang membawa Jepun meluaskan kuasa di Asia Pasifik sehingga tercetusnya Perang Dunia Kedua di rantau ini. Jadi murid-murid, tugasan kamu pada hari ini ialah salin semula jadual faktor dan huraian di dalam buku nota, kemudian cuba terangkan dengan ayat sendiri bagaimana ketiga-tiga faktor ini saling berkaitan.